Okey, hari ni nak review satu barang yang datang daripada Jepang. X49 West Shinsuna Kotoku Tokyo to. Apa benda Jepang lah. So kita nak unboxing lah. Unboxing. Pakai pisau kan. Jangan tiru kat sini. Kalau ada betul pakai gunting je. Aku tak jumpa gunting duduk mana. So Jepang lah. Bisa pun bisa Jepun lah. Arigatou gozaimasu. Itu je aku faham. Tak tahu apa benda yang tulis. So ni barang dia. 25 Satiga 300 HL. Left hander. Direct from Japan. Aku beli direct from Japan. So kita unboxing lah hari ni. Kita unboxing hari ni Unboxing, tengok okey tak okey, ada damage tak damage. Kalau damage ni bukti video dia. So alat tak ada lah, nak return pun jauh. Pen bos tu. Okey. So ni barang dia 1300 HL. Nasib baik betul HL. Kalau sampai rak handle Naya Pak Abu. So dia kata HL ni dia punya spek. Ratio dia 731. Berat dia 420 gram. Maximum direct dia 10 kilo. 100 cm 39 inci dia punya crank handle dia. Ada sebelah ball bearing. Kalau tali pakai, kalau cerita panjang lah. Kalau pakai 1.5 boleh pergi 500 meter. Diameter 1.5 boleh pergi meter 2, boleh pergi 400 meter. Diameter 3 boleh pergi 250 meter. Okay. So tadi ni aku cadang nak masuk Power Pro lah. Power Pro biasa USA. Tali dah ada. So kita tengok dalam kotak dia macam mana. Bismillah. So dibekalkan apa ni? SLP Plus. Apa benda? 4980. Apa benda ni? Apa ni? Tak tahu. So kita dapat satu apa ni? Dia punya bag. Okay, dia punya bag. Bag ada tulisan Daiwa lah. Tu dalam ni ada manual, dalam bag dia tak manual. Ni apa ni? Ni aku rasa tak apa benda nanti tu makan. Manual Satiga. Ni pun tak baca semua. Ni apa ni? Multi-card ke apa? Tak tahu, malah baca. Tengok dalam ni apa. Ni dia punya receipt punya rubber. Receipt punya rubber nak tak ada orang tu. Alright. So ni dah tengok. So dia punya barang. Ni punya barang. Dia punya barang Order itu ingat nak pergi Boreng tapi tak sempat sampai. Okay, betul lah. Tadi rubber tu letak sini. So ni barang. Ratio 73. Commander. Okay, cun. Ring. Start 3. Dia sepui dalam. Masa tu boleh masuk tali banyak lah. So nak pergi dalam tu susah sangat lah. Alright.
function okey dah. Rasanya tak ada apa masalah. Condition terbaik, made in Japan. Okay, so tu je review aku untuk X3 300 HL keluaran 25 dalam tahun ini. Right, so ni lah barang dia. Order Japan murah sikit, order Malaysia jarang boleh harga jackpot. Jangan tanya aku berapa harga. So inilah barang direct from Japan. Right, itu saja review aku untuk X3 300 HL. Alright.